Assalamualaikum, selamat petang-petang geng. Okey geng, petang ni geng, aku datang dekat Port Lemo ni geng, Lemo KLIA. Tengok sini ni ada parit barang cuci ni geng, macam ni. Nampak geng. So hari ni aku tak cari haruan, aku nak cari puyuh geng dekat port. Ni dia, kapet hijau. Cantik tak? Cantik. Okey. Jom kita layan. Aku tak ada banyak masa petang ni geng. Ada lebih kurang 1 jam lebih je lah. Kan, balik kerja terus datang sini. Harap-harap ada manis-manis petang ni geng. Okey, teruskan menonton. Tengok apa jadi, apa cerita petang. Okay, geng, untuk petang ni geng, aku bawa satu je pancing geng, satu je joran. Goture Red Fork 7.2 meter geng. Dia panjang sikit. Mainline aku guna Sawadi Mantap 15 LB. Dia punya mata kail ni geng, aku guna Daichi DH90. Daichi DH90 ni memang tajam geng. Biasa aku buat mancing sepat geng. Sepat saiz nombor 4 ataupun nombor 5. Ini untuk main puyuh saiz 9 ataupun 10. Cantik. Okey, jom try geng. Yang hari ni beli cengkerik tadi, gemuk-gemuk cengkerik dia. Jadi mungkin dia mampu menggoda puyuh-puyuh kat sini. Mana ni? Ada puyuh sini. Ui. Oh, narik dah geng. Alhamdulillah. Ui. Okeylah saiz ni. Geng, puyuh pertama hari ni. Tak besar, kecil je. Dalam 3 jari macam tu. Tapi boleh tertapau geng ni. Saiz ni sedap geng goreng. Serius aku cakap. Lepas tu nak siang pun tak adalah susah mana. Okey, kasih tapau. Okey, alhamdulillah. Okey geng, sambung lagi geng. Cari lagi geng puyuh. Cari yang besar sikit. Kalau boleh nak besar lagi daripada tadi. Oh ni dia main ni. Sini. Dia main kat sini. Terambil. Alhamdulillah. Ui, dia besar sikit geng. Besar sikit daripada tadi. Ini dia geng. Oh, ni besar geng, ni besar. Mantap ni. Alhamdulillah. Kasih tapau. Lama tak mancing puyuh ni. Cantik. Taruh lagi geng, cengkerik sini. Geng, letak lagi geng. Agaknya dia berkumpul kat sini kot. Tak lagi situ. Ada rezeki tu letak-letak dia mesti terus ambil. Dia main balik sini. Tak balik sini kan, tak balik. Dia ambil terus. Alah, tak lekat. Aku dah agak dah. Dia baru ambil sikit kan tu. Tak sabar. Tak umpan lain. Kat mana dia boiling? Letak situ. Kadang dia ada dekat situ. Kan? Dia dah ambil.
Tengok geng, dia kat boiling mana. Okey, dia tarik geng. Alhamdulillah. Macam tu cara dia. Kat mana boiling dia, kita letak. Alhamdulillah. Strike yang ketiga boleh tahan saiz. Aku nampak minat betul dia main dekat pelepah ni. Meletup-letup. Duduk jauh sikit. Sekarang dia nampak aku. Oh tu. Tak umpan ni kat sini. Ha kan? Terus ambil tu. Okey. Nampak pun. Suka ria dia main kat situ. Panjang puyuh dia ni. Banyak tu. Tak tahulah besar mana kan. Tapi dia main. Dia ambil. Okey, dia ambil. Oi. Kecil tu. Tarik. Tak kena tu. Tak dapat ikan dia. Pandai dia curi umpan. Makan di ujung bibir ke mak. Okey geng, alhamdulillah. Petang ni santai-santai je. Lepas-lepas gian mancing ikan puyuh geng. Boleh tahan naik juga dalam 4 ekor. Jadi aku stop dulu video aku untuk hari ni geng. InsyaAllah esok kalau cuaca baik aku sambung lagi geng. Okey. Yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Terambil. Alhamdulillah. Ui, dia besar sikit geng. Besar sikit daripada tadi. Ini dia geng. Ni besar geng, ni besar. Mantap ni. Alhamdulillah. Kasih tapau.